Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Farah dan juga Nurin berada di Rawang guys. Episod ni special tau. Sebab kita nak pergi rumah yang dibina daripada awal. Katanya Nurin, rumah ni adalah milik seorang usahawan. Dan usahawan ni memilih sebuah rumah yang ada nilai-nilai architecture sikit. Betul tu Farah. And konsep dia pula konsep tropical lah. Kalau kita masuk tu rasa tenang, rasa different aura dia. Menarik. Ya, tapi sebelum kami bawa anda tu, jangan lupa untuk follow semua channel House Tour Malaysia. Let's go guys. Assalamualaikum, saya Zul. Saya owner untuk brand Mystic Man. Ni rumah saya berkeluasan sebesar 1,900 square feet, berkonsepkan tropical dan open air. Keistimewaan rumah ni adalah vibe dekat rumah ni sering bertukar-tukar. Kalau di waktu siang vibe dia lain, waktu malam vibe dia lain. Jom saya bawa korang tour rumah ni. Okey, rumah ni kita bagi nama Redup sebab macam saya cakap tadi, konsep dia adalah konsep tropical dan open air. So ini adalah kawasan fasad kita. Luas dia lebih kurang dalam 12 kaki. So masuk-masuk je rumah kita, memang tak ada pintu yang canggih-canggih. Kita cuma ada slider yang macam ni. And the best part is kita boleh buka semua pintu ni sampai ke hujung. So, masuk je rumah kita, sebelah kanan kita ada courtyard. Ni memang saya minta dekat designer untuk createkan kita punya space sikit untuk kita cucuk tanam dan juga buat aktiviti lah. Ngopi dengan kawan ke, anak nak baca buku, belajar, semua boleh buat kat sini. Sebenarnya rumah ni terbina atas satu keping tanah yang berkeluasan 5,700 square feet. Actually, projek ni sepatutnya berada dekat Sungai Burung di Kuala Selangor. Cuma disebabkan jumlah waktu kita nak travel sejam pergi dan sejam balik ke Kuala Selangor, kita decide untuk beli satu tanah dekat sini dan kita build rumah ni dekat sini lah. Untuk design rumah ni sebenarnya kita bayar designer untuk lengkapkan apa yang terbuku dekat hati kita lah. So kita tahu apa yang kita nak, tapi designer boleh menzahirkan dalam bentuk design dan 3D lah. So ini adalah salah satu apa yang kita minta dekat designer. Kita perlukan ruang ataupun courtyard untuk kita beraktiviti di kawasan ni. Tak semestinya cucuk tanam. Kawasan ni juga kita guna untuk sambut tetamu, kawan-kawan, ataupun anak nak study, baca buku, buat kerja sekolah ataupun do something kreatif lah. Okay, kalau korang perasan, rumah ni tak ada finishing disebabkan saya terlalu minat dengan benda-benda yang raw. Kalau tengok dekat lantai ni, kita tak letak mozaik ataupun tiles dekat permukaan dia sebab kita memang suka raw. Kita memang perlukan raw. So apa yang kita buat kat lantai kita adalah kita letak konkrit macam biasa, lepas tu kita grind guna mesin je lah. So itu dapat efek yang macam ni lah. Cuma ada beberapa keburukan lah kalau kita pakai raw material macam ni. Salah satunya akan naik lumut ataupun kalau air tumpah, dia memang kena deep cleaning sikit lah. Tapi it's okay for me untuk cuba sesuatu benda yang baru. Jom saya bawa awak pergi dekat kawasan kita panggil ruang tamu lah, dekat sini. Dekat kawasan ruang tamu ni sebenarnya kita boleh adjust keluasan ruang tamu kita mengikut tetamu yang datang lah. So kalau macam ni kita buka, dia akan jadi satu kawasan yang besar, boleh memuatkan 15 ke 20 orang dalam satu masa. Ini tempat kat mana kita boleh layan tetamu kita, santai, borak apa yang kita minat lah, sharing lah. So basically rumah ni kita build sebab kita perlukan pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita ataupun cerita-cerita yang seronok lah untuk kita dengar dekat rumah ni. Jom ke kawasan dining. So ini small dining table
kadang-kadang kita guna untuk buat kerja juga kat sini. Ini adalah kawasan kitchen kita. Like you guys know, rumah ni adalah weekend house. So kita tak memasak pun dekat kitchen ni. So jangan tanya kenapa tak ada stove dan sebagainya. Sebab rumah ni kita memang tak masak. So kita cuma ada mesin kopi sebab sambil melepak, sambil boleh minum kopi dengan tenang lah dekat sini. Alright, kalau korang nampak, rumah ni tak pakai dinding yang tak boleh di-adjust. Kebanyakannya dinding kat rumah ni adalah cermin, so that kita boleh buka dan jadikan dia satu ruangan yang besar untuk kita buat family gather. Dan sebab utamanya adalah saya suka sangat untuk shoot gambar burung. So saya perlukan view yang lebih besar. So untuk saya tengok aktiviti-aktiviti burung yang kat luar. Jom kita pergi dekat area luar ni. Okey, ni adalah kawasan swimming pool kat mana anak saya belajar berenang lah. So ramai juga yang tanya saya kenapa tak buat penghalang ataupun penghadang. First, saya rasa anak saya cukup besar untuk mengetahui yang mana bahaya dan tak. Yang kedua, saya perlukan view daripada dalam sampai keluar secara terus-menerus lah, tanpa ada blok, tanpa ada bangunan yang menghalang pemandangan tu. So macam saya cakap tadi, saya sangat suka dengan flora dan fauna. So saya perlu tengok lebih banyak benda hijau berbanding dengan building yang saya rasa saya cuma perlu untuk didik anak saya berkenaan dengan yang mana bahaya dan mana tidak. So kalau korang tengok dekat kita punya lantai ni, kat sini kita pakai papan yang kita panggil papan masak. Kenapa kita tak pakai produk-produk plastik? Sebab macam saya cakap, saya suka benda-benda yang raw ataupun benda-benda yang original lah. Walaupun dia kelihatan sedikit murah dan tak cantik, but for me is good enough. Okay, jom saya bawa korang ke master bedroom kita. Untuk lalu ke master bedroom kita, kita ada walkway. Dan kalau korang perasan juga, rumah ni U-shape, berbentuk U lah. So ini adalah salah satu, sebelum kita masuk ke dalam master bedroom, ini adalah salah satu tempat yang paling saya suka dekat rumah ni. Sebab saya boleh attach secara dekat dengan collection saya, which is pokok-pokok ni lah. So sini tempat yang paling tenang lah untuk saya cari idea, buat sesuatu benda yang saya rasa lebih alami lah. So jom masuk ke master bedroom. Saya seorang yang simple, so saya hanya perlukan ruangan sebesar ini saja untuk master bedroom tu. Tapi yang paling penting adalah di bahagian sana. So saya boleh gunakan meja untuk kerja-kerja saya sambil saya boleh melihat saya punya collection pokok. Okey, ini adalah toilet master bedroom. Dekat atas ni kita ada buat satu ruangan yang mana cahaya boleh masuk terus daripada atas lah. So ni saya cuma nak rasa vibe macam hotel-hotel dekat Bali ataupun homestay dekat Bali lah. So kita perlukan cahaya juga untuk pokok ni dalam toilet ni. Untuk rumah ni kita ada 3 bilik sahaja. So ini sepatutnya jadi bilik anak perempuan saya, tapi for now disebabkan kita tak duduk kat sini, kita jadikan dia sebagai bilik solat lah untuk kita punya kawan-kawan dan tetamu. Bilik dekat rumah ni juga semuanya ada sliding door untuk kita boleh terus attach keluar. So kalau macam ni, di kawasan ni kita boleh buat aktiviti lah. So kita ada external space lah untuk setiap bilik. So dia bukan boleh beraktiviti dalam bilik saja, malah kita bagi ruang ataupun ruang untuk beraktiviti di kawasan luar bilik juga. Okay guys, tadi kita dah tour rumah Abang Zul kita, rumah vacation
yang orang kata bagi I sangat unik sangat. Betul, orang kata ada seni bina yang moden lain daripada lain. I sampai cakap tadi masa mula melangkah masuk tu, I kata you punya rumah kan design ni macam I pernah nampak rumah-rumah famous yang dekat Indonesia. So nak tanya ni, mana ni dapat inspirasi nak buat rumah macam ni? Tengok kat mana ni? Inspirasi tu tak ada. Kita honestly kita memang ada buka Pinterest 1-2. Cuma kita zahirkan je apa yang kita rasa kita suka, kita mintakan designer kita yang buat semuanya. Kalau memandangkan walaupun tuan rumah katanya adalah rumah kampung-kampung, tapi pada saya ini adalah sebuah rumah banglo yang orang kata siap ada lengkap dengan kolam, siap ada dengan dia punya orang kata kawasan yard dia ni yang betul tu. Lain daripada lain ni. Memang tak rasa macam kampung. Kan? So nak tahu ni berapa ni kos untuk buat rumah macam ni? Kos untuk buat rumah saya rasa sebab rumah ni belum 100% dengan barang dan sebagainya, boleh pergi sampai 400,000 lah. Kalau masuk tanah mungkin boleh pergi 500 ke 600,000 lah masuk tanah. So you guys kalau ada impian nak buat rumah macam ni, itu antara kos-kos orang kata yang you all kena ada sebelum berimpian nak buat rumah atas tanah ni. Tapi satu benda kita puas lah sebab kita dapat bina rumah mengikut cita rasa kita sendiri. Betul tu Farah. Okey, Abang Zul nak tanyalah, ini boleh dikatakan bukan first house kan, second house. Jadi saya nak tanya, apa kekurangan yang Abang Zul rasa dalam nak bina sebuah rumah ni? Rumah pertama kita beli rumah projek lah dengan agak mudah. So rumah yang kedua ni kita buat sendiri. Kekurangan saya tak nampak ada masalah yang besar ataupun kekurangan yang saya rasa saya panggil itu kekurangan. Saya enjoy to build this house. Saya rasa walaupun ada cacat celanya tapi itu benda yang proses that I'm looking forward to settle the problem lah macam tu. Tapi kalau kita beli rumah orang kata yang dah siap ni, usually kita orang kata pinjam dengan bank untuk tempoh like 30 ke 35 tahun. Dan usually orang yang bina rumah atas tanah ni adalah orang yang orang kata dah ada duit segedebuk ataupun dia ambil atau dia pinjam dengan bank pun orang kata untuk tempoh 10 tahun macam atau terpendek lah. So macam mana tu dari segi untuk orang yang dia bercita-cita ni nak ada rumah macam ni tapi wangnya tu tidak begitu banyak gitu. Saya membesar dekat kampung ni. So jenis saya membesar tu saya banyak tengok rumah-rumah ataupun lot-lot kampung ni yang diorang start pasang pacak tiang dulu. Lepas tu bulan depan baru melantai, lepas tu baru naik bumbung. Tak ada benda yang dalam sekelip mata boleh siap kalau kita ada kekurangan part kewangan lah. So it's journey, enjoy the journey, jangan memaksa lah. So kalau kata boleh tangguhkan sesuatu perkara tu, kita tangguhkan lah nanti. Okey, kita juga ada satu last soalan ni nak tanya ni. Memandangkan ni adalah rumah weekend dan rumah dia pun sebenarnya tidak jauh daripada sini. Nak tanya-tanya ni, tak nak ke one day jadikan rumah ni tempat rumah settle down? Itu memang dalam plan kita juga, perancangan kita juga. Kita nak bersara dengan alam. So that's why tempat ni kita pilih, tanah ni juga kita pilih dengan lokasi dia dekat dengan sungai. So insyaAllah kalau pertanyaan tu mungkin juga ini akan jadi rumah persaraan kami atau kita tak tahu ke depan macam mana. Faham. Okay guys, kita juga ada plot tanda kita dah tua rumah Encik Zul, House to Malaysia X Jubin Cantik, dan juga voucher 20% daripada Jubin Cantik. Mana tahu nak renovate mana-mana tile ke? Betul. Saya memang rasa macam nak kena pasang tiles juga depan ni. So mungkin Jubin Cantik jadi pilihan saya nanti. Thank you. Okay. Terima kasih Encik Zul sebab sudi bawa kami tour rumah ni. Okay, kalau penonton nak tengok rumah ni dengan lebih detail, kalau tahu nak ambil inspirasi, boleh pergi ke IG apa ya Encik Zul? Zulkifli saja. Zulkifli. Nanti kita pop up kan nama tu. Okay. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana menonton. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk follow semua channel House to Malaysia. Bye-bye. Thank you.